Kesan Kepimpinan Perikatan Nasional, PAS, Bersatu dan sahabat-sahabat Perikatan Nasional, seterusnya seluruh hadirin hadirat, muslimin dan muslimat, pasukan keselamatan, para asatizah dan semua yang saya hormati dan kasih sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini PAS kawasan Temerloh dapat mengadakan suatu sesi penerangan, dan bertuah pada malam ini kita didatangi oleh dua orang penceramah utama kita yang kita panggil untuk memenuhi ruang ceramah kita pada malam ini, iaitulah Tan Sri Anwar Musa dan Datuk Seri Muhammad Khair Toyo. Kedua-duanya orang yang sangat berpengalaman dalam politik negara dan pernah menjawat jawatan pentadbiran di peringkat pusat dan juga di peringkat negeri. Dan insya-Allah kita di negeri Pahang dalam rangka untuk kita mengambil alih dalam pilihan raya yang ke-16 yang akan datang. Boleh atau tidak, tuan-tuan? Confident tu, insya-Allah. Dan inilah situasi yang menjadi perbincangan dalam suasana politik di negeri Pahang pada hari ini. Perkataan teraju Pahang ini disebut di mana-mana, hatta sehingga ke peringkat Dewan Undangan Negeri Pahang. Perkataan teraju ini menjadi suatu yang seperti kerajaan negeri kerana kerisauan-kerisauan yang mereka hadapi untuk menghadapi pilihan raya ke-16. Dan ini adalah antara program-program yang kita susun untuk kita berusaha mengambil alih teraju kerajaan negeri Pahang. Kita mula menggerakkan jentera bersama Perikatan Nasional di negeri Pahang. Kalau dulu, tuan-tuan, kita banyak bergerak atas nama PAS Negeri Pahang. Ini kadang-kadang bila kita sebut macam ni pun menjadi perhatian juga kepada pihak lawan politik kita. Dulu kita banyak buat program PAS Teraju Pahang di mana-mana. Masa tu dia sebut, lawan politik kita dia sebut tengok PAS, dia kata. Dia tinggal dah kawan politik dia tinggal dah bersatu, dia tinggal dah gerakan, dia kata. Tapi baru-baru ini, tuan-tuan, alhamdulillah, bila kita mengadakan mesyuarat bersama dengan rakan-rakan kita daripada Bersatu dan kita menyusun suatu program besar. Kita pilih lokasinya di DUN yang dipimpin oleh Menteri Besar Pahang. Kita himpunkan jentera pilihan raya Perikatan Nasional. Kita sebut Perikatan Nasional. Kita akan berhimpun di Dewan Undangan Negeri Jelai, iaitulah di DUN Datuk Seri Menteri Besar Negeri Pahang. Bila kita sebut awal-awal dulu, bila kita kata kita nak berhimpun di Jelai ni, Menteri Besar dia sedikit melatah. Kemudian, barulah dia nampak reda sikit dan dia sebut pada kita apa? Dia kata kita sangat mengalu-alukan jentera Perikatan Nasional ini untuk datang ke Jelai ini. Kita minta orang Jelai ini sambutlah baik-baik jentera Perikatan Nasional ini, baik gerai-gerai, kedai-kedai masyarakat. Kita akan buat di tengah-tengah Pekan Sungai Koyan itu, insya-Allah. Kita telah pun kenal pasti lokasinya. Kita telah pun membuat beberapa persediaan awal. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan kata-kata yang disebut oleh Datuk Seri Menteri Besar Pahang ini merupakan kata-kata yang benar. Bukan hanya kata-kata yang manis di bibir, tapi bila kita sampai ke Jelai nanti, kita takut banyak sekali halangan-halangan yang dikenakan kepada kita bila kita nak berhimpun di Jelai nanti. Mudah-mudahan dia tidak begitu. Baru-baru ini saya sempat bersama dengan rakan-rakan jawatan kuasa, kita pergi meninjau lokasi program. Di Pekan Jelai itu ataupun di Sungai Koyan tu hanya ada satu hotel je. Hotel apa dia beri nama? Hotel, saya tak ingat. Dia ada 8 bilik sahaja. Jadi kami cubalah saja-saja. Kita tak beritahu pun apa program kita. Kita pergi ke resepsionis tu, kita masuk, kita tanya pada tarikh
yang kita nak buat program tu. Kita nak book bilik, kita kata 18 Oktober. Kita tanya dia, dia kata booking dah penuh, dia kata. Jadi kita tak tahu booking penuh ni apakah daripada peserta-peserta Pogoh H30 Jelai ni ataupun daripada kumpulan-kumpulan yang lain. Sebab saya dipahamkan pada tarikh yang sama ada secara sengaja atau tak sengaja, pihak kerajaan negeri juga akan berprogram di sana pada tarikh sama ada 18 atau 19 Oktober tersebut. Jadi masyarakat Jelai, masyarakat Sungai Koyan terutamanya pada tarikh tersebut akan menerima ramai tetamu daripada luar untuk datang ke Sungai Koyan, dan insya-Allah kita akan berusaha untuk menjayakan program H30K kita ini. Jadi untuk makluman, sebenarnya Himpunan Jentera Pilihan Raya ini bukan kali pertama kita buat. Kita dah buat Himpunan Jentera PAS Teraju Pahang ini sebanyak 4 kali dah. Kali pertama kita buat, kita namakan dia sebagai H4K. Masa itu menjelang pilihan raya ke-11 kalau saya tak salah. Kita himpunkan jentera pilihan raya kita seramai 4,000 orang. Kita buat di Kerbau. Kemudian kita tingkatkan lagi menjelang pilihan raya ke-12. Kita buat H12K. 12K ni kita himpunkan 12,000 jentera pilihan raya PAS Negeri Pahang. Pada masa itu kenapa kita pilih 12K? Kerana Datuk Seri Tuan Guru Presiden kita dia selalu menyebut suatu hadis yang jika kita dapat mengumpulkan jentera yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala seramai 12,000 orang, insya-Allah kita tidak akan terkalahkan. Maka pada tahun tersebut kita berjaya mengumpulkan seramai 12,000 petugas-petugas jentera pilihan raya kita menjelang pilihan raya ke-13 kalau tak salah. Kemudian menjelang pilihan raya yang terakhir, yang 14, yang terakhir kan ke-15, masa itu kita berhimpun juga di Kerbau, di kawasan tengah. Kemudian yang terakhir menjelang pilihan raya ke-15 kita dapat rampas 17 kerusi di Pahang ini. Kita berhimpun di kawasan timur, iaitulah di Pantai Sepak Kuantan. Kita namakan himpunannya sebagai H20K. Kita pilih zon timur pada ketika itu. Jadi pada kali ini kita memutuskan untuk mengalih kita punya himpunan ke zon barat. Kerana kita belum pernah menghimpunkan jentera kita di zon barat. Alhamdulillah, berkat daripada usaha dan kesungguhan kita yang berterusan, kita juga dapat melihat perkembangan kerusi kita di negeri Pahang. Bermula daripada 2 kerusi DUN, naik kepada 8 kerusi DUN, dan akhirnya pada pilihan raya ke-15, kita berjaya meningkatkan kepada 17 kerusi DUN. Iaitulah 15 mewakili PAS dan 2 mewakili rakan kita bersatu, Perikatan Nasional Negeri Pahang. Jadi insya-Allah menjelang pilihan raya ke-16 kita sasarkan untuk kita mengambil alih kerajaan negeri dengan memenangi sekurang-kurangnya 5 kerusi Dewan Undangan Negeri lagi yang telah pun kita kenal pasti untuk kita menangi dalam pilihan raya yang akan datang ini, insya-Allah, dengan berkat kerjasama daripada seluruh jentera kita di seluruh negeri Pahang, insya-Allah. Jadi kita mula menyusun untuk kita bergerak menawan negeri Pahang ini. Dan kita lihat di pihak kerajaan, mereka senantiasa memberi ulasan-ulasan yang memperlihatkan mereka begitu tidak tenteram dengan suasana yang ada. Semalam pun saya tengok Yang Amat Berhormat Menteri Besar dia ada di Bentong. Dia mengulas mengenai suatu projek bekalan air, kalau saya tak salah, di kawasan Bentong, dan tak lekang daripada ulasan dia, dia kata apa? Dia kata, kita ni kena buat betul-betul ni, dia kata. Pegawai-pegawai kita kena pastikan turun dan berikan penjelasan kepada rakyat apa yang kita buat, dia kata. Sebab PAS ni, dia kata, dia suka claim. Kita kerajaan negeri yang buat,
tapi tiba-tiba tengah jalan, pas claim dia buat. Ini dia sebut kita senantiasa dalam ucapan-ucapan dia. Kita nak kata kepada Yang Amat Menteri Besar, kerja memberikan pembangunan, kerja menyediakan prasarana, kerja untuk memastikan kebajikan anak negeri ini memanglah kerja yang wajib dilaksanakan oleh sebuah kerajaan negeri yang memerintah. Kami sebagai pembangkang ini hanyalah sebagai semak dan imbang kepada kerajaan negeri. Dan kami akan terus memberi peringatan-peringatan kepada kerajaan negeri kepada perkara-perkara yang dilihat tidak dilaksanakan dengan baik oleh pihak kerajaan negeri. Tetapi kerisauan mereka yang dia jadi takut sangat pasal dia kata pas claim ini pasal setiap kali sidang DUN kita akan bincangkan soal perbekalan air. Bila kita sebut soal perbekalan air ini, dia tak lari daripada jasa yang pernah dibuat oleh timbalan Presiden kita yang pada suatu ketika memegang jawatan Menteri Kasar. Di atas usaha beliau, maka hutang kerajaan negeri kepada kerajaan persekutuan pada ketika itu sebanyak 2 bilion dihapus kira. Yang ini yang setiap kali berlaku sidang DUN akan berlaku pertikaian, pihak kerajaan negeri akan bersungguh-sungguh menafikan usaha yang telah dibuat oleh Datuk Seri Timbalan Presiden kita. Tapi apa nak kata tuan-tuan, perkara itu memang suatu realiti dan perkara itu memang suatu usaha yang telah dilakukan oleh Datuk Seri Timbalan Presiden kita pada ketika itu. Dia telah membincangkan untuk melupuskan hutang air kerajaan negeri Pahang dengan persekutuan ini dengan mengoffsetkan hutang tersebut dengan harta-harta perbekalan air ini dengan kerajaan persekutuan. Itu telah menyelesaikan sebahagian daripada masalah. Jadi bila sebut soal perbekalan air ini, dia akan segera teringat perkara tersebut, maka dia akan ulang balik. Dia kata, ni dia kerja dia, tak ada kerja lain, melainkan dia nak mengaku apa yang kerajaan negeri buat, konon-kononnya dia buat. Tuan-tuan, macam saya sebut, pembangunan negeri ini di bawah kerajaan negeri apa yang nak ditakutkan? Sampai baru-baru ini bila nak sambut merdeka, terjadi lagi peristiwa yang sangat, kalau rakyat tahu, saya kira ini suatu yang cukup memalukan pihak kerajaan negeri. Macam kami di Temeloh ni tak jadi masalah lah. Kami memang tidak mendapat jemputan daripada pihak daerah untuk hadir di majlis sambutan perayaan Hari Kebangsaan negara kita. Tapi rakan kita di Jerantuk. Jerantuk ni tuan-tuan kita menampak kosong. Maknanya semua kursi Jerantuk ni, 1 parlimen dan 3 kursi tun dimenangi oleh Perikatan Nasional. Dimenangi oleh PAH di Jerantuk. Jadi tak tahu macam mana cerita, mungkin tak ada penjelasan ke daripada pihak kerajaan negeri dan sebagainya. Adalah jemputan daripada pejabat daerah kepada ahli parlimen dan nadun-nadun kita ni untuk bersama di majlis sambutan Hari Kebangsaan peringkat daerah Jerantuk. Dia dah jemput dah, dia hantar surat jemputan kepada semua ahli-ahli yang berhormat kita. Jadi ahli-ahli yang berhormat kita ni memanglah, kita ni kalau daerah panggil, kita memang berminat nak datang di peringkat daerah, di peringkat parlimen. Kerana pengundi kita ada di situ. Macam kami ni kena panggil belaka. Tapi panggil ke peringkat negeri saja. Kenapa dia panggil ke peringkat negeri? Sebab Seri Paduka Paduka Sultan Pahang ada di peringkat negeri. Jadi Tuanku Sultan ni, mana-mana program yang Tuanku Sultan akan hadir, dia wajibkan panggil semua ahli yang berhormat. Tak kira daripada pembangkang, tak kira daripada kerajaan. Itu kebaikannya. Alhamdulillah kalau program yang melibatkan Tuanku Sultan, kami ni semua akan dipanggil. Jadi yang di Jerantuk tu mula-mula dah keluar dah surat, panggil hadir ke program sambutan Hari Kebangsaan. Tiba-tiba last minute hantar WhatsApp je. Pejabat daerah hantar WhatsApp kepada ahli-ahli yang berhormat kita, jemputan ditarik balik. Oleh kerana ada arahan-arahan daripada pihak atasan. Sahabat kita ni pun bila dah dapat jemputan, lepas tu dia tarik balik, kita publish besar-besaran di Facebook lah, di media sosial. Sebaik kita publish di media sosial kecoh-kecoh,
sehari ataupun besok nak hari sambutan, Datuk D.O. sendiri maklum balik semula kepada YB kita, jemput semula, kata dia. Jadi ini tuan-tuan, kekecohan, keadaan-keadaan yang ada di negeri Pahang ini yang semakin dilihat cacar marbah. Jadi begitulah, saya nak sebut dalam sidang Dewan Undangan Negeri Pahang ini pula, sidang yang terbaru kita hanya bersidang selama 4 jam. Dalam 4 jam tu pula, hanya 3 soalan daripada kami, kumpulan pembangkang ini, yang naik dalam sidang tersebut. Tuan-tuan tahu dalam sidang DUN ini, setiap-tiap daripada kami ini diberikan ruang untuk mengemukakan 10 soalan seorang ahli yang berhormat. Maka kami ni bila menjelang sidang DUN ni jenuhlah duk ngutik soalan. Duk masukkan dalam sistem soalan Dewan ini. Dia ada sistem dia, SSDP. Sistem Soalan Dewan Negeri Pahang, kita kata. Jadi kami jenuh mikir ni. Kita siap ada pula kumpulan think tank kita. Fikir apa soalan-soalan yang nak ditanya kepada kerajaan negeri bagi mewakili rakyat negeri Pahang, apa yang kita nak tanyakan kepada kerajaan negeri. Tetapi tuan-tuan, apa yang berlaku, sidang hanyalah selama 4 jam dan yang dijawab hanyalah sebanyak 10 soalan. 10 soalan tersebut, hanya 3 soalan daripada kami pihak pembangkang. Dan soalan-soalan yang dipilih daripada kami ini pula, saya boleh sebutkan sebagai soalan yang ringan-ringan. Soalan yang kami fikir sampai berpeluh, think tank duk fikir pasal keuangan negeri, think tank duk fikir pasal masalah-masalah dasar negeri yang kita muat naik ke dalam sistem soalan tersebut, tidak pun diulas dan tidak pun dijawab oleh kerajaan negeri. Tetapi soalan-soalan yang disifatkan ringan. Soalan saya yang naik adalah soalan berkaitan dengan pelancongan di Temerloh. Soalan pasal naik benda pasal? Bantuan? Kemudian soalan pasal ikan ikan pemusnah di negeri Pahang. Soalan daripada Adun Tahan. Inilah 3 soalan yang naik. Adun Tahan, Adun Kuala Semantan, Adun Lancang. Soalan Adun Tahan pula yang naik, cerita ikan pemusnah di Sungai Pahang. Dahlah soalan berkaitan dengan ikan pemusnah. Yang dijawab oleh kerajaan negeri adalah cerita ikan baung ekor merah. Ini masalah tuan-tuan. Bila kita komen pula cerita ikan baung ekor merah ni, dia marah pula ke kita. Datuk Seri Tuan Ibrahim kata, tuan-tuan bayang, sidang 4 jam, Esko Pertanian mengulas mengenai jawapan tentang ikan pemusnah yang difokuskan kepada ikan baung ekor merah dekat sejam. Hak itu je dia cerita pasal baung ekor merah. Jadi bila dia cerita panjang sangat pasal baung ekor merah ni, kita pun gerang juga kan. Datuk Seri Tuan Ibrahim dia jawab. Dia kata dia cabar kerajaan negeri, dia kata pada pendapat saya, kata Datuk Seri Tuan Ibrahim, kerajaan negeri tak akan mungkin akan dapat untuk memusnahkan baung ekor merah ni sama sekali, dia kata. Kenapa? Kerana baung ekor merah ni dah ada di segenap sistem sungai yang ada di negeri Pahang ni. Di sungai utama dia dah ada, di anak-anak sungai dia dah ada. Jadi kata Datuk Seri Tuan Ibrahim, kalau kita nak kurangkan populasi baung ekor merah ni, dia kata kita komersialkan baung ekor merah ni, dia kata. Oh, marah sangat Esko Kerajaan Negeri. Dia kata apa? Dia kata ketua pembangkang ni, dia kata apa yang kerajaan negeri cadang nak hapus baung ekor merah, dia tak setuju. Lepas tu dia nak komersial pula, dia kata. Kita nak hapus. Datuk Seri Tuan Ibrahim kata, pada pendapat dia tak mungkin boleh dihapuskan kerana dia dah berakar dalam sistem sungai kita. Tapi kalau kita komersialkan, rakyat akan jadi lebih bersemangat untuk menangkap baung-baung ekor merah ni dan populasinya boleh dikecilkan dalam sistem sungai kita. Itu boleh mencapai hasrat kita kerana kebimbangan kerajaan negeri sekarang ni, ikan-ikan eksotik yang ada macam ikan jelawak, ikan patin buah, ikan patin muncung yang harganya ratusan ringgit ataupun ribuan ringgit per kilogram ini yang kita sayang dan kita nak pertahankan. Kita nak hapuskan baung ekor merah ni. Jadi kita cadangkan supaya dikomersialkan supaya rakyat bersemangat untuk menangkap baung-baung ekor merah ni. Jadi terjagalah ekosistem sungai kita. Tapi itulah saya kata, soalan yang berat-berat tentang dasar negeri, soalan yang berat-berat tentang keuangan negeri, soalan yang berat-berat tentang sistem agihan tanah di negeri dan sebagainya, tidak pun diambil
soalan tersebut untuk dijawab oleh kerajaan negeri, tapi ambillah soalan yang ringan-ringan yang dijawab. Jadi saya tanya soal pelancongan. Saya kata di Temerloh ni alhamdulillah titik tengah Semenanjung telah pun menjadi tumpuan kepada pelancong-pelancong terutamanya di hujung minggu sekarang ni. Jadi saya kata apa peranan kerajaan negeri dalam memastikan pelancong yang datang ke Temerloh ni dia boleh stay dalam tempoh yang lama. Sekarang ni apa yang berlaku, orang datang ke Temerloh, datang hari Minggu kerana nak datang Pekansari Temerloh. Datang hari Sabtu kerana nak melihat beberapa spot yang menarik di Temerloh. Tetapi mereka tidak tinggal lama di Temerloh. Kerana nilai dalam pelancongan ini dia akan memberi nilaian yang lebih baik ataupun mendatangkan pulangan ekonomi yang lebih baik bila mana pelancong-pelancong tersebut tinggal bermalam lebih lama di Temerloh. Jadi itu yang kita tanya kepada kerajaan negeri. Dia tak jawab pun soalan kita. Dia cerita merebah entah ke mana-mana. Jadi ini masalah-masalah yang kita hadapi dengan kerajaan negeri yang ada pada hari ini yang sangat memerlukan kepada rakyat negeri Pahang ini untuk berfikir secara telus. Soal demokratik itu memang kalau saya nak ulah, memang berat sangatlah. Soal peruntukan, soal pelaksanaan demokrasi, halangan-halangan demokrasi kepada kita wakil rakyat yang telah pun dipilih oleh rakyat untuk bersama-sama memberi input kepada kerajaan negeri memang terhalang. Itu kita nak sebutnya. Tetapi alhamdulillah walaupun begitu penjawat-penjawat awam, pegawai-pegawai ini insya-Allah apabila kita mengadu langsung kepada mereka, mereka juga memberi perhatian dan berusaha untuk menyelesaikan aduan-aduan kita. Tetapi kita tidak dapat melaksanakan melalui sistem yang betul. Kerajaan negeri ni dia selalu komen, dia kata YB pembangkang ni tidak bekerjasama mempromosikan kebaikan kerajaan negeri. Saya jawab balik, saya kata macam mana kami nak promosi kerajaan negeri apabila kami ni langsung tidak diberi ruang di dalam sistem kerajaan. Awal dulu kami dipanggil paling tidak dalam mesyuarat Jawatankuasa JTPD, Jawatankuasa Tindakan Pembangunan Daerah. Sempatlah kami hadir kalau saya tak salah 3 atau 4 kali. Betul tak Pak San? Kemudian yang terakhir ni tak panggil dah koma. Tak nak dah panggil. Mesyuarat yang terakhir saya dipahamkan, kawan-kawan saya di Pekan, kawan-kawan saya di Jerantuk, dia maklum bahawa mesyuarat tersebut berlaku di daerah dia, tetapi dia tidak dipanggil. Bagi kami yang di Temerloh pula, memang kami tak dipanggil. Saya risik-risik, rupanya dia dah mesyuarat dah pun. Adalah di kalangan kawan-kawan kita yang masuk mesyuarat tersebut, dia kata kami pun terperanjat, dia kata, kali ni kami masuk-masuk, tengok tak ada dah YB daripada Perikatan Nasional ni bersama-sama dalam mesyuarat. Tidak pun kita adalah sikit satu ruang yang kita boleh mengadu masalah rakyat kepada Jawatankuasa Tindakan Pembangunan Daerah ni. Tapi agaknya kerana hogoh ni kuat sangat, Jawatankuasa ni pun dia tak panggil dah kita. Tak apa, lepas ni kita hogoh, bagi dia leroi semua sekali. Boleh tak boleh, tuan-tuan? InsyaAllah, saya kira sekadar itu daripada saya. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan sedikit sebanyak dapat memberi dorongan kepada kita untuk terus bekerja bagi kita menjayakan usaha kita untuk mengambil alih tampuk pemerintahan kerajaan negeri Pahang pada pilihan raya ke-16 yang akan datang insya-Allah, yang baik daripada Allah Subhanahu taala. Jika ada kelemahan, terkasar bahasa dan sebagainya, saya pun ampun dan maaf. Wallahu a'lam. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Terima kasih.